Soalan, hai, sekarang saya masih mengumpul untuk beli rumah subsale. Boleh tak saya minta nasihat untuk tahu berapa jumlah duit yang diperlukan dalam proses pembelian rumah pertama? Kalau anda nak beli rumah subsale pertama, nasihat saya tolong sediakan tunai anggaran dalam 13 hingga 15% daripada harga rumah. Kenapa banyak sangat? Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Jom kita tengok breakdownnya. Katakan harga rumah RM300,000. Tapi semua ini hanya anggaran sahaja. Pertama, deposit rumah. Biasanya bank bagi margin pembiayaan 90%. Jadi baki 10% tu anda kena bayar tunai pada penjual. Untuk rumah RM300,000 anda perlukan RM30,000. Walaupun ada skim rumah pertama yang menawarkan pembiayaan 100%, tapi hanya mohon loan ini bila perlu sahaja sebab kadar faedahnya lebih tinggi. Kedua, kos yuran guaman dan duty stamp. Anggaran kasar dalam 3 hingga 5%. Untuk rumah RM300,000, kos ini boleh cecah RM13,000 hingga RM15,000. Tapi ada berita baik. Kalau ini rumah pertama anda dan nilai harga bawah RM500,000, anda layak dapat pengecualian duty stamp. Untuk contoh ini, anda boleh jimat RM5,000 duty stamp. Oleh itu, hanya perlu bayar yuran guaman sahaja. Anggaran dalam RM6 hingga RM7,000. Jimat banyak kan? Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan loan rumah yang sesuai. Ketiga, kos yuran guaman dan duty stamp perjanjian pembiayaan. Anggarannya 3% hingga 5%. Untuk contoh ini dalam RM11,000. Kalau dapat pengecualian duty stamp boleh jimat RM1,500. Maka hanya bayar dalam RM9,500 yuran guaman. Kos ini boleh dimasukkan dalam pembiayaan. Keempat, jangan lupa yuran penilaian atau valuation fees. Untuk rumah subsale, bank perlu valuation report untuk confirm nilai pasaran rumah. Ini anggaran 0.25% hingga 0.3%. Untuk rumah RM300,000, kos dalam RM1,000 hingga RM1,200. Kos ini juga boleh dimasukkan dalam pembiayaan. Kelima, MRTT insurance. Ini bergantung pada coverage yang anda nak. Anggaran RM5 hingga RM10,000. Kos ini pun boleh dimasukkan dalam pembiayaan. Kesimpulannya, untuk pembeli rumah pertama, anda hanya perlu 10% deposit dan yuran guaman SMP dalam 3 hingga 4% sahaja. Total dalam 13 hingga 14% dari harga rumah. Untuk contoh ini, jumlah kos dalam 36 hingga 37,000 untuk beli rumah RM300,000. Kos-kos lain boleh dimasukkan dalam pembiayaan. Jadi, sebelum kata tangan nak letak booking, pastikan anda dah buat kira-kira untuk sediakan tunai 13 hingga 14% ini. Beli rumah ni bukan cincai saja, kena ada strategi. Follow Melissa for more tips.